isu tangkap khaluat. Tangkap khaluat. Ada tak setuju. Tak apa, tak setuju dari sudut menggunakan hujah. Tak boleh kita pergi duk cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, tak boleh. Nak pergi duk intip-intip orang. Memang Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia nampak ada lelaki dan perempuan dalam sebuah rumah, apa dia buat? Dia tinggalkan. Dia tak mau tergolong di kalangan firman Allah, jangan sama sekali kamu mengintip dan mengintai-ngintai kesalahan manusia. Okey, tak apa. Lepas tu dalam konteks negara kita pada hari ini, contohnya, ini benda-benda yang kita bimbang, takut jadi mudahana. Kita nak cakap yang tu, tapi kita tak tengok ni realiti maksiat dalam negara kita. Maksiat di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah ia dilakukan secara terbuka? Sumbang mahram ke apa, semua terbuka. Zina, penzinaan semua terbuka. Rata ceruk orang tahu dia ni dia. Tak. Dia tak ada benda tu zaman tu, tak ada. Benda tu tak dilaksanakan secara terbuka. Dia adalah isu dan permasalahan peribadi. Kita hari ni, contohlah katakan, contoh tuan-tuan, contoh. Kita jiran sebelah. Kita tahu kata jiran sebelah tu anak-anak dara yang mengaji universiti. Contoh, kawasan kita ada universiti tu, anak dara semua duduk itu. Dan tiap-tiap malam kumpulan lelaki main situ. Pumpang muzik dalam pasang kuat apa semua. Tu adakah kita nak buat apa betul tu? Jawala tajassasu. Cuma prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar ni kita kena faham, dia ada dua dia tau. Satu munkar yang kita nampak depan mata, yang kita teguk lala tu juga. Satu lagi munkar yang bagaimana? Saddun lizzari'ah, tutup ruang yang boleh bawa pada kemungkaran. So tu fungsi dia. Sebab tu bila kita nak komen dekat Jabatan Agama Islam, hampa ni tak perlu sampai nak pergi cek orang semua ni. Bukan lagu tu cara dia. Perlu, tapi dia ada disiplin dia. Memang hukum asal dia tak perlu, tapi dia melihat kepada keadaan sekarang perlu. Tapi kalau nak teguk, cara hampa buat macam mana. Bukan nak hapuskan semua. Sebab apa? Sebab maksiat pada hari ini berleluasa. Sebab tu kita kadang-kadang kita heran juga kan, macam di sebelah Eropah sana ada orang dia puji ni, kita bimbang ni takut mudahanah dalam agama. Puji di masyarakat di Eropah, disiplin mereka tinggi, masyarakat di barat apa semua, mereka bagus, mereka disiplin, bersih. Okey, fine. Maksiat rendah. Jumlah maksiat di sana rendah. Jumlah zina di sana rendah. Bahkan di barat tu, orang 15 tahun minta maaf lah, kalau dia tak ada boyfriend lagi, dia tak bersama-sama dengan boyfriend dia kira satu hal yang memalukan dia. Tuan-tuan, saya pernah lah dapat peluang masa ayah saya dia ada pergi kursus Muslim College, kursus perbandingan agama di UK tahun 1992, 6 bulan. So saya kebetulan masa tu lepas UPSR pun ikut ayah pergi 6 bulan. Saya masuklah sekolah di sana. Di UK. Tapi tak pergi Oxford lah. Saya di UK lah. Di UK di taman lah, tapi dekat dengan London lah, dekat Cancer Rise tempat tu, sekolah Queen's Park Community School. Sekolah tu tuan-tuan, 6 bulan sekolah. Tuan-tuan ni di sekolah ni, dia bukan di luar lah, di sekolah. Masa tu kita umur 12 tahun, kita tahu apa, tak tahu apa, kita kecil-kecil. Beli ayak Coca-Cola, saya minta maaf lah, saya sebut minta maaf. Beli Coca-Cola, dia bagi sekali dengan kondom. Kita tekan Coca-Cola tu, tik keluar botol, dia ada sampul tepi tu kondom. Saya minta maaf, saya sebut. Tu cerita tahun 1992. Okey, tak apalah, fine. Depa disiplin bagus, depa bersih, depa beratok panjang bagus, depa tersusun negara depa. Okey, fine. Okey, puji. Maksiat apa orang?
Tuan-tuan, jadi nak cerita bagi, bila kita nak memuji sesuatu, imbangi pujian kita tu dengan realiti yang berlaku. Janganlah kita berlebihan sangat. Takut saya kita mudah lah. Kita lupa benda apa yang lebih besar, kesalahan dan kesilapan dalam agama. Itu kena berhati-hati tuan-tuan dan puan sekalian. Just sebagai teguran untuk sama-sama kita bermuhasabah.